Kalau you rasa takut, letak bawah, buat daripada atas lantai lah. If not, atas meja pun boleh, tapi kena jaga-jaga. Okay. So first thing, Cik Aziz, macam mana nak keluarkan? Nak keluar macam ni tak boleh. Balik lah. Slow. Okey, pegang. Pusing. Tarik slow. Pegang satu tangan kena pegang kat bawah, takut dia jatuh. Tarik dia. Lepas tu kita letak bawah. Tak boleh baringkan macam ni. Jatuh. Tak, ini semua jatuh semua. Jangan jatuh skrin. Ni skrin dia. Tu yang kita takut. Okay? Cik kena slow. Balik. Tarik dia bawah. Okay. Ladies, mari satu orang tolong dia. Slow. Jangan pegang dia punya ni. Explain. Oh, tukang buat tak explain. Next ladies, yang paling susah ni, nak pasang skrin. Okay, buka this one. Oh, tu stand dia. So sekarang ni dia. Oh, ada cara. Okay. Cara. Ni 3 step saja, nampak? Encik pasang bawah dulu. Ataupun Encik nak pasang macam mana? Kat belakang ni. Tengok. Nampak? Pegang tepi saja. Jangan tertekan. Itu yang kadang-kadang ada vendor pun tertekan. Dia tengok tepi tu ada. Anak-anak murid yang beri perhatian. Nampak tak? Hebat. Dia ada klip. Yo. Man, bye-bye. Say hi. Record ni. Boleh. Cik boleh terbalik juga. Dia pasang dulu. Pusing. Okay. Kalau tekan kuat kat sini tak apa. Waktu kita terbalikkan dia. Oh, tak apa.